Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Sapuan, nombor matrik C24E1978. Dalam tugasan ini, saya telah memilih cerita Puteri Gunung Ledang. Cerita ini pada asalnya telah menceritakan seorang sultan yang dikenali sebagai Sultan Mahmud Shah. Pada suatu hari, baginda telah berniat ataupun berhasrat untuk memperisterikan seorang wanita yang sangat mempunyai kecantikan yang luar biasa, iaitu dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Disebabkan itu, baginda telah menghantar utusan kepada Puteri Gunung Ledang, dan seterusnya setelah utusan tersebut sampai kepada puteri telah memberikan 7 syarat yang mustahil, iaitu yang pertama adalah 2 dulang hati nyamuk, yang kedua adalah 2 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pindang muda, 1 jabatan emas daripada Melaka ke Gunung Ledang, 1 jabatan perak daripada Melaka ke Gunung Ledang, dan yang terakhir 1 mangkuk darah Sultan Ahmad, iaitu anak baginda sendiri. Pada mulanya baginda dapat memenuhi semua syarat tersebut, tetapi baginda tidak dapat ataupun tidak sanggup memenuhi syarat yang terakhir, iaitu mengorbankan nyawa anak baginda sendiri. Disebabkan syarat terakhir itu baginda tidak dapat memenuhi hasrat ataupun niat untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang pun terbatal. Disebab daripada cerita ini, saya telah olah cerita ini dengan menggunakan struktur 5 babak. Pada bahagian pengenalan, Sultan Mahmud Shah ini telah terserempak dengan Puteri Gunung Ledang di kaki Gunung Ledang. Disebabkan pertemuan tersebut, Sultan telah menghantar utusan untuk melamar Puteri Gunung Ledang. Pada bahagian perkembangan pula, Puteri Gunung Ledang telah memberikan 5 syarat yang sangat pelik kepada Sultan, iaitu yang pertama, Sultan hendaklah memotong rambutnya sehingga botak. Yang kedua, Sultan hendaklah mempunyai jamban yang sangat lebat. Yang ketiga, mempunyai perut yang buncit. Yang keempat adalah mempunyai kulit yang gelap. Yang kelima, Sultan hendaklah mencukur kening baginda sendiri. Pada bahagian kemuncak pula, Sultan memenuhi semua syarat tersebut sehingga mengakibatkan kemerosotan kesihatan sehingga hampir meragut nyawa. Oleh disebabkan itu, Puteri Gunung Ledang sendiri berjumpa dengan Sultan dan memberitahu perasaannya yang sebenar, iaitu telah jatuh cinta dengan Sultan. Pada bahagian penyelesaian konflik pula, Puteri Gunung Ledang sendiri telah mengubati Sultan Mahmud Shah sehingga baginda mempunyai kesihatan yang baik. Pada bahagian penutup pula, saya telah mengubah Sultan Mahmud Shah dan juga Puteri Gunung Ledang akhirnya berkahwin dan hidup bahagia. Sekian, terima kasih.